Bila kita menghidap penyakit kronik, memang kita akan kerap berurusan dengan doktor dan klinik kan? Tapi, pernah tak kita terfikir, setiap lawatan tu betul-betul selamat ke? Jom, dalam sesi kali ni, kita akan tengok macam mana nak pastikan diri kita dan orang yang kita sayang sentiasa selamat dalam perjalanan penjagaan kesihatan jangka panjang ni. Selalunya kita anggap pergi klinik untuk rawatan rutin ni benda biasa je, selamatlah kan? Tapi macam mana kalau sebenarnya ada bahaya-bahaya yang kita tak nampak atau terlepas pandang? Faham tentang risiko ni lah langkah pertama untuk kita jaga keselamatan diri sendiri. Okey, jom kita mulakan. Kita akan bongkar dulu apa dia risiko-risiko tersembunyi yang wujud bila kita uruskan penyakit kronik, terutamanya di klinik-klinik biasa yang kita selalu pergi itu. Pertama sekali, kita kena faham apa tu NCD atau penyakit tidak berjangkit. Ini bukan macam demam atau sesama yang sekejap je. Tak, NCD ni adalah satu keadaan kesihatan yang kita mungkin kena uruskan untuk seumur hidup. Contoh-contoh NCD ni mesti anda semua biasa dengar. Macam kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Benda ni dah jadi biasa sangat dalam masyarakat kita. Ramai yang menghidapinya dan setiap satu ni perlukan penjagaan yang betul-betul teliti. Jadi, kat sinilah bahayanya mula muncul. Bayangkan, klinik tu kan selalunya sibuk. Kadang-kadang boleh jadi silap bagi ubat. Atau mungkin kita terlepas tarikh temu janji yang penting. Paling risau, diagnosis penting pun boleh jadi lambat. Ini bukan nak menakut-nakutkan ya. Tapi supaya kita lebih sedar dan berjaga-jaga. Okey, bila kita dah tahu risikonya, apa pula jalan penyelesaiannya? Jom kita tengok macam mana nak atasinya. Anggap je ni macam satu plan tindakan untuk anda supaya setiap kali pergi klinik, rawatan yang kita dapat tu selamat dan berkesan. Pelan ni ada 5 komponen utama. Pertama, keselamatan ubat-ubatan. Kedua, pemantauan dan temu janji susulan. Ketiga, diagnosis yang tepat. Keempat, rekod atau dokumentasi yang rapi. Dan yang paling-paling penting, kelima, penglibatan anda sendiri sebagai pesakit. Kalau salah satu dari 5 ni goyang, habis boleh terjejas keseluruhan rawatan kita. Jom kita pecahkan satu-satu. Mula-mula, ubat. Apa risikonya? Kadang-kadang kita makan banyak jenis ubat kan? Ini boleh menyebabkan interaksi ubat yang berbahaya atau dos yang salah. Jadi, apa tindakan yang selamat? Doktor perlu sentiasa semak semula semua ubat yang anda ambil, pastikan tak ada sebarang masalah. Okey, yang kedua, pemantauan. Penyakit kronik ni, kalau tak dipantau, ibarat macam pokok yang kita biar je, tak siram. Lama-lama layulah kan? Setiap kali kita terlepas janji temu, kawalan penyakit kita boleh jadi makin teruk. Sebab tu penting ada sistem susulan yang bagus, supaya kesihatan kita ni sentiasa terjaga. Ketiga, diagnosis yang tepat. Ini sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada tanda-tanda amaran atau red flags yang nampak macam kecil je. Tapi sebenarnya, ia mungkin petunjuk kepada masalah yang lebih besar. Jadi, pasukan perubatan yang baik akan sentiasa peka dengan benda-benda ni supaya tak terlepas pandang dan diagnosis tak jadi lambat. Dalam dunia perubatan, ada satu pepatah yang sangat penting. Kalau tak ditulis, maknanya tak berlaku. Betul, dalam hal kesihatan, rekod bertulis ni adalah segalanya. Ia bukti rawatan, bukti perancangan dan cara untuk semua orang berkomunikasi dengan jelas. Jadi, apa yang patut ada dalam rekod perubatan anda? Pertama, pastikan diagnosis ditulis dengan jelas. Kedua, minta plan rawatan secara bertulis. Dan yang paling penting, pastikan anda betul-betul faham arahan untuk temu janji seterusnya. Ini hak kita sebagai pesakit tau. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling kritikal, iaitu peranan anda. Keselamatan pesakit ni bukan kerja doktor seorang, ia bukan jalan sehala. Semuanya bermula dengan suara dan tindakan kita sebagai pesakit. Poin utamanya senang je, anda bukan sekadar duduk dan dengar. Tak, dalam urusan kesihatan anda adalah rakan kongsi utama. Anda bekerjasama dengan doktor untuk pastikan rawatan tu selamat dan berkesan. Ini soalan pertama yang wajib anda tanya. Apa sebenarnya keadaan saya? Jangan cuma tahu nama penyakit. Minta doktor terangkan apa yang sedang berlaku dalam badan saya. Bila kita faham, barulah kita boleh uruskan penyakit tu dengan lebih baik. Soalan kedua pula, apa yang patut saya pantau di rumah? Ini penting. Kena periksa gula ke, tekanan darah, berat badan.
Bila kita tahu apa nak pantau, secara automatik kita jadi sebahagian dari pasukan yang merawat diri kita sendiri. Dan soalan ketiga yang sangat-sangat penting, bila saya patut datang balik? Jangan keluar dari bilik doktor tanpa jawapan yang jelas. Kalau doktor cuma cakap datang balik kalau ada apa-apa, itu tak cukup. Minta tarikh yang spesifik. Ini untuk pastikan rawatan kita tak terputus. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan semua ni sebagai satu kebiasaan? Jom kita tengok cara nak tukarkan semua maklumat ni jadi satu tabiat setiap kali kita pergi ke klinik. Cuba guna senarai semak ringkas ni setiap kali jumpa doktor. Sebelum balik, semak semula. Diagnosis dah ditulis, ubat dah disemak, tarikh susulan dah ada, tanda-tanda bahaya dah diterangkan. 4 benda ni nampak mudah, tapi sangat-sangat berkesan untuk jaga keselamatan kita. Dan ingat ya, anda bukan buat semua ni seorang diri. Keselamatan pesakit ni kerja berpasukan. Doktor ada peranannya, pastikan ubat selamat dan rekod jelas. Pembantu klinik pun ada peranan, bantu ingatkan tentang janji temu. Semua orang bekerjasama. Ayat ni memang merumuskan segalanya dengan baik. Keselamatan pesakit bukan macam satu majlis yang kita buat sekali-sekala. Tak, ia adalah tanggungjawab harian, satu komitmen yang berterusan dari pihak penyedia kesihatan dan juga dari kita sebagai pesakit. Jadi, kesimpulannya mudah je. Penjagaan yang selamat ni adalah satu perkongsian. Bila pasukan perubatan dah ada sistem yang mantap dan pada masa yang sama, pesakit pula proaktif, rajin bertanya dan terlibat, masa itulah kita akan dapat penjagaan yang betul-betul selamat. Sebagai penutup, saya nak anda fikirkan soalan ni. Apa satu soalan yang akan anda tanya masa jumpa doktor nanti? Tak perlu banyak-banyak, pilih satu je dulu dan mulakan dari situ. Ingat, kesihatan anda bermula dengan soalan anda.